Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pengenalan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi sempena Karnival Jom Masuk Universiti 2026 Zon Tengah. Pembentangan ini akan memperkenalkan program, peluang kerjaya serta kemudahan yang ditawarkan oleh fakulti kami. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dipimpin oleh Profesor Dr. Raja Muhammad Firhad Raja Azidin sebagai Dekan. FSR ditubuhkan pada tahun 1995. Ia merupakan fakulti pertama di Malaysia yang menawarkan program khusus dalam bidang sains sukan, pengurusan sukan dan rekreasi. Terdapat 5 kampus seluruh negara iaitu Shah Alam, Arojengke, Seremban dan Samarahan yang memberi peluang kepada pelajar dari pelbagai negeri untuk mengikuti pengajian. FSR menawarkan program akademik dari peringkat diploma hingga doktor falsafah. Bagi Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi ST111, pelajar akan mempelajari aspek pengurusan fasiliti sukan, ekonomi sukan, pengurusan acara kepimpinan serta kemahiran rekreasi luar. Diploma Pengajian Sukan SR113 memberi fokus kepada prestasi sukan, biomekanik, fisiologi latihan sukan, pemakanan dan keselamatan dalam aktiviti fizikal. Sarjana Muda Pengurusan Sukan SR241 menekankan pengurusan organisasi sukan, pemasaran sukan, pengurusan acara rekreasi luar serta pengurusan kemudahan sukan. Sarjana Muda Sains Sukan SR243 memberi penekanan kepada latihan prestasi tinggi, analisis prestasi fisiologi senaman, biomekanik serta rehabilitasi sukan. Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan SR245 memberi fokus kepada kecergasan fizikal, kesihatan komuniti, rehabilitasi senaman serta promosi kesihatan. Graduan berpeluang menjadi pegawai sukan, jurulatih kecergasan, pengurus kelab sukan, pegawai rekreasi serta pakar analisis prestasi dan terapi sukan. Graduan juga boleh menceburi bidang promosi kesihatan, rehabilitasi fizikal, pengurusan kecergasan serta pembangunan komuniti sihat. Untuk memasuki program diploma, calon perlu memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus sejarah. Calon juga perlu mendapat kepujian dalam matematik atau matematik tambahan serta Bahasa Inggeris dan berada dalam keadaan fizikal yang baik bagi mengikuti aktiviti sukan dan rekreasi. Berikut merupakan antara kemudahan makmal, aktiviti pembelajaran makmal, lapangan serta kemudahan fasiliti Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Ikuti juga pencapaian akademik, senarai kolaborasi rakan industri, pencapaian Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, kecemerlangan atlet dari kalangan pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, serta barisan alumni fakulti yang mencipta sejarah dan menempa nama dalam industri sukan di Malaysia dan antarabangsa. Kemudahan, khidmat serta kepakaran Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bukan sahaja dimanfaatkan oleh pelajar sendiri, bahkan kami menjadi antara penyumbang kepakaran sains sukan, pengurusan sukan dan rekreasi kepada atlet dan pasukan berprestasi tinggi serta organisasi luar yang memerlukan. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi terus memacu perkembangan sukan tanah air dengan memberikan khidmat profesional dan akademik dalam menyelahkan potensi dan membentuk masa hadapan sukan di peringkat yang tertinggi. Rekod dan pencapaian pelajar, atlet, kaki tangan dan alumni Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi telah membuktikan bahawa fakulti ini membangunkan warganya yang berilmu, berkemahiran serta menjadi rujukan industri dan contoh dalam bidang sukan. Sebagai penutup, ingatlah bahawa masa depan bukan sekadar ditunggu, tetapi dibina dengan ilmu, disiplin, integriti dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, kami tidak sekadar mendidik, kami membentuk. Kami tidak sekadar melatih, kami memperkasa. Setiap pelajar diasah potensinya, diperkukuh ilmunya dan dibina keyakinannya agar mampu berdiri sebagai profesional yang berwibawa dalam industri sukan dan rekreasi. FSR bukan setekat membina atlet bertaraf antarabangsa, bahkan kami mempelopori dan melahirkan pakar bidang sukan terulung dunia, jurulatih elit, saintis sukan, pakar prestasi, pengurus industri dan pemimpin strategik yang menyumbang secara langsung dalam membangun serta memajukan sukan tanah air. Di sinilah ilmu dan pengalaman digabungkan. Di sinilah teori diterjemahkan kepada amali. Dan di sinilah kecemerlangan dibudayakan sebagai satu identiti. Pilihan hari ini akan menentukan kejayaan esok.
Maka buatlah pilihan yang berani, pilihan yang membuka ruang kepada peluang tanpa batas, dan pilihan yang membawa anda lebih dekat kepada impian. Jadikan UiTM dan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi sebagai pilihan nombor 1 anda dalam melangkah ke Menara Gading. UiTM, usaha, takwa, mulia.